sebenarnya SA yang tak ikut trend ni memang akan ditelan zaman lah. Kalau kau tak buat konten ke, kalau kau tak refuse untuk stand out, refuse untuk masuk online ke, memang susah lah. Dan even masa mula-mula aku buat konten dulu pun, first orang pelik lah kan. Macam zaman tu TikTok pula baru naik. dia orang macam apa yang aku cuba nak buat kan. Aku nampak pelik lah sebab aku start story lah kat TikTok lah. Lepas tu ada benda-benda aku share information apa semua. Dia orang macam question tau, buat apa ni kan, boleh datangkan hasil ke, boleh dapat sale ke dengan kau share semua benda ni kan. Cuma waktu tu unconscious mind aku adalah aku cuma nak bagi tahu seramai mungkin orang yang aku adalah SA. So kalau aku bagi tahu 10,000 orang, tengoklah mungkin 50 orang tergerak hati nak tanya, nak survey dengan aku. Mungkin 5 orang akan proceed. Macam tu lah aku fikir kan. So masa tu memang aku antara yang terawal buat konten apa semua. Memang yang tak buat pun end up sekarang ni pun dah buat.